salam. Jadi maknanya kita disebut perang setengah tu suka-suka sangat. Betul kita ni kalau berlaku kita takut pun kena berani. Tetapi maknanya kalau suasana dakwah ada, suasana ilmu ada, maka jadi melampau pula kita maknanya. Bercanggah dengan agama. Dah kalau kita beri api kepada masyarakat, kepada pengikut, sudahlah pengikut tu jahil. Hak nak faham Islam, hak betul tu payah. Hak semayang pun tak lepas lagi. Hak zakat kita tak lepas. Zakat bayar tetapi memahami zakat tu kadang-kadang tak faham. Semayang kadang-kadang tak faham. Hak mana wajib, hak mana rukun, hak mana sunat, hak mana boleh tinggal, kita tak faham dah. Mari kat perang pula. Suasana dakwah ada, kita tak boleh maknanya membakar semangat untuk menjadi permusuhan antara satu sama lain. Sebab itulah ulama-ulama kalau sepatutnya besar tanggungjawab dia. Tanggungjawab mana ulama-ulama ni besar. Bukan sahaja ia kena ngajar akidah, bukan sahaja ia kena ngajar fiqh, bukan sahaja ia kena ngajar Quran, bukan sahaja mengajar tasawuf ataupun akhlak, dia juga kena mengajar perdamaian. Dia kena mengajar juga damai. Apatah lagi kalau pemimpin itu, ulama-ulama itu masing-masing ada pengikut, dia melihat orang ta'assub dengan dia, ya biar pula. Ya lak maknanya. Sehingga orang jadi balah. Dia tengok masyarakat duduk balah, pengikut dia dengan pengikut orang lain, tapi dia dah ambil juga. Perdamaian dia dah ajar, dia dah didik, bahkan dia beri api pula. Allah, besarnya dosa ni. Tapi oleh kerana kadang-kadang orang hak buat ni orang agama menyebabkan kita tak nampak. Duk nampak selik kesilapan tu, selik dengan serabang dia, selik dengan jubah dia, selik dengan ayat-ayat Quran. Kita dah ingat kata betul juga dia. Jadi sebab tu hari ni kita masing-masing ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat, menasihati. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Apa yang berlaku ini, kita tidak maki antara satu sama lain, tapi kita kena betul. Kita kena cerita kaedah yang sebenarnya, yang sepatutnya kita faham maknanya, supaya kita menurut ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala.